Assalamualaikum dan selamat datang di channel YPT CBFB channel. Okey guys, kali saya nak review satu intercom V-Moto 10X Plus. Ini guys, nak try noise detection suara speaker macam mana guys. Okay guys, welcome back to my channel. Kali ni saya nak kali ni saya nak test intercom V-Moto 10X Plus. Banyak orang komen noise reduction macam mana noise reduction, dia bising ke apa ke, speaker dia kuat ke tak kuat. Jadi sekarang ni saya akan test lah intercom V-Moto 10X Plus guys. Ok guys, kali ni kita akan test. Saya akan bluetooth dengan saya punya phone. Sekarang ni dah keadaan bluetooth phone. Kan saya akan telefon member saya. Korang boleh dengar lah, adakah bunyi bising, ada bunyi motor ke, ada bunyi yang tak sepatutnya keluar guys. Okay, kita akan berhenti sekejap kat tepi ni. Kita akan hubungi kawan saya. Hello Shankar, apa khabar? Saya tengah tu khabar baik. Aku tengah cuti hari ni. Oh, cuti. You tu semayang ke? Aku ambil cuti tahun, clear cuti. Oh, you sudah makan dah pagi? Belum, sembayang bersihkan rumah lah. Oh, ni aku gerak awal pagi sikit lah. Takut hujan kan petang. Okey. Okey lah. Apa? Takut tengah hari kan hujan, aku gerak awal. Tak, hari ni is MC. Anwar seorang je. Ya, aku masuk try masa awal ni, aku gerak tempat kerja ni. Okey. Okey lah, beritahu kat dua orang lah ke grup. Okey, bye. Okey bye. Okay, korang boleh dengar tadi bualan saya dengan Shankar. Okay kan, kita dengar muzik, no copyright song guys. Okay, korang boleh dengar Adakah speaker dia jelas? Terang ke ada bunyi yang tak patutnya bunyi lah? Adakah anda mendengar saya punya suara enjin motor saya kereta dalam kereta ni, luar kereta motor bunyi ke anda dengar suara saja guys, lagu? Bagi saya dengar kat sini memang dengar lagu saja. Bunyi motor memang tak ada dengar bunyi motor. Kereta pun tak bunyi. Dengar lagu saja guys. Dengar saya komen kat bawah, ada bunyi yang tak sepatutnya bunyi. Adakah ternyata benda ni noise reduction? Ni luar guys. Tadi saya ada traffic light di PGA guys. Ok guys, tadi kawan dah dengar lagu atau saya berbual dengan kawan saya melalui telefon. Adakah bunyi yang tak sepatutnya bunyi? Adakah bunyi dengar bunyi motor, bunyi kereta, angin ke apa? Kalau ada, kita komen di bawah aku. Ok guys, sekian saya punya channel YPT CBFB channel. Jangan lupa like, comment, share juga subscribe. Assalamualaikum. Bye bye, selamat datang.